Boleh tadi? Kita berhenti kat R&R. Mana ni? Entah. Tak. R&R. Ya betul. Tak ada tunggak pun. Tengah buat apa? Sekarang kita dah sampai dekat Karang Craft. Dekat? Mantap. Tengah buat apa ni? Dekat entah. Entah. Mana saya tahu. Tengah beratur. Tengah beratur Masuk dewan. sebelum masuk dewan. Mariam. Makan. Mariam. Oh, busy Mariam dari tadi lagi. Farha. Okey, Philip. Okey, ini kipas tadi, kipas tadi. Sipai Okey, great. Okey, goyang sikit badan tu. Siapa tahu lagu ni? Siapa tahu? Bukan kan? Dia boleh? Boleh. Ya. Okey, lagi siapa tahu lagu Jodoh Lebaran? Kita ambil sikit tadi je yang tu. Dengar. Tadi awak angkut kan? Oh, okay, next. Okay, saya dah susun kita mengejar masa sedikit. Sebagai asalkan intersection tu kena. Okey, sekarang ni diorang tengah dapat tugasan dan diorang pecahkan kepada beberapa kumpulan lah. Tengok tadi Aisyah Nisa pindah tempat lain, dia seorang dengan sekolah lain. Farha pun sama, tapi Aira dengan Mariam dia dapat satu kumpulan. So tugas diorang, kalau tak silap Aisyah kena buat vlog, lagi 3 orang tu diorang kena buat liputan style TV magazine. So kita tengok apa hasil diorang nanti. Saya akan call seorang juga. Siapa nak edit? Okey, saya tengok. Reti, awak kat sekolah jadi apa? Hidayani Fauzi, Nur Aina Sofia Hamzah, Nuri. Kami ingin membuat hari ini kami berada di Karang Karang. Saya Aki. Hari ini kami akan menembuat Kak Wafi. Okey, sementara budak-budak tengah buat tugasan, kita merayau sikit. Tak tahu nak merayau mana ni. Kejap.
Ini mantap sangat. Hari ni saya kena buat apa tu video. Jauh sikit. Hari ni saya kena buat video dekat Karang Craft Mall dengan ni. Tugasan saya hari ni kena buat macam berita. Kena buat berita lah, tapi bukan berita. Tak boleh. Kena buat berita pasal tema pasal Hari Guru. Tu je, tak banyak. Ha 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 ha. Dia start kita. Kalau salah kapsen fakta ada potensi isu undang-undang. Okay, so hari ni saya dapat belajar macam-macam pasal editing, pasal cara ambil video, pasal editing. Disiplin. Embun jernih di ujung dahi. Guru-guru dan juga para pelajar ya yang dikasihi sekalian. Terlibat. Bukan untuk mereka. Sampaikan pada hari ini. Dan Assalamualaikum Cik Tuan, maaf ganggu. Apakah perasaan anda selepas program ini? Okey, baik. Perasaan saya selepas program ini adalah saya mengharapkanlah para pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah di negeri Melaka ni, mereka bukan saja dapat mempraktikkan di sekolah, tapi mereka boleh gunakan apa yang mereka pelajari ini di peringkat yang lebih tinggi seperti di universiti ataupun malahan di peringkat alam pekerjaan. Kerana perkongsian pada hari ini, pembelajaran pada hari ini dia tidak terhad di suatu tempat saja, di satu peringkat saja, tetapi ianya boleh digunakan insya-Allah sehingga dalam pekerjaan. Terima kasih Cik Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum, maaf ganggu ni. Apakah harapan cikgu selepas program ini berlangsung? Waalaikumsalam. Okey, harapan saya selepas ini program berlangsung agar pelajar-pelajar di Melaka menggunakan apa yang kita ajar pagi tadi kan, praktikkan apa yang kami kongsikan berdasarkan pengalaman kami, dan juga bagi tahu kawan-kawan yang lain dekat sekolah tu. Jangan simpan untuk diri sendiri, tapi kongsikan untuk semua kawan-kawan yang dekat sekolah. Dan juga saya berharap agar pelajar-pelajar menghantar untuk festival TVPSS yang akan berlangsung pada tahun ini, insya-Allah. Jadi Melaka tahun lepas ada wakil menang dah, dan tahun ini pun kena menang lagi, insya-Allah. Jadi saya mengharapkan wakil daripada Melaka, sekolah rendah, sekolah menengah untuk menghantarkan penyertaan yang terbaik dan semuanya menang, insya-Allah. Alright. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sabar le. Ki nama dia. Apa tu? Nama dia Ki. Kucing. Letak dalam beg. Saya beli. Dia ada. Dapat. Ya. Beli dulu lah. Beli apa kat mana ni? Baik. RM5. Apa tu? Kenapa marah-marah ni? Ekor dia kecil. Kelasnya besar. Bukan main lagi. Saya tak cakap yang kena bawa baju ganti.
Sekian saja daripada kami. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.